second lauk kita, Mira nak masak ayam ginger. So ini semua Mira dah marinate, kita masukkan sini. Tuan-tuan. Kita marinate semua. Ini Mira marinate guna apa tau? Guna kicap, guna sos tiram, guna black pepper. Nampak? Gitu. So dia punya hasil dia macam ni. Lepas tu kita masukkan terus apa? Terus je masukkan ginger. Masukkan ginger terus. Lepas tu masukkan bawang. Masukkan juga akar bawang ni. Biar je. Lepas tu kita tutup. Jangan lupa masukkan ni juga, cili kering. Gitu. Tutup je. Alright, sampai dia air keluar. Dah. Malam saya bukan pakai tangan tu. Malam pakai benda lain tu. Dah start video ah. Aku ni Garu-garu ke? garu-garu lagi. Okay, kita teruskan dengan masak. Lupakan tadi Vishu tanya ni soalan kita. Kita biarkan dia melegak-legak sampai air dia kering, guys. Ada yang pakai sunscreen boleh mudahkan jerawat. Ada yang pakai sunscreen boleh hilangkan kita punya. Masukkan daun ni. Daun ketumbar. Dia nak masuk daun ketumbar. Daun apa, guys? Daun panjang-panjang hijau lah. Kita panggil, jangan salah pula. Masukkan apa tu? Apa jagung? Apa jagung dah tadi ha? Aku pula apa jagung. Tadi Mira ada masukkan apa jagung. Apa nama? Tepung jagung, tepung jagung. Sorry ya guys. Ini kadang-kadang gila ingatan. Ayam ni dah siap. Mira punya ayam ginger dah siap.